balik Iceland, kita orang staycation dekat Taropopom dekat hospital. Dah seronok melompat-lompat sana sini dekat Iceland. Jadi Aki bawa Ilya. Hai Ilya. Aki bawa dia untuk staycation dekat sini beberapa hari sebab doktor kata doktor kata Akil ada penyakit. Penyakit malas, penyakit bosan, penyakit kejap-kejap nak pergi berjalan. So doktor kata better awak duduk dalam hospital diam-diam. Okey, jadi Ilya semoga dipermudahkan Semoga dia Weh, Akil akan buat macam-macam video nak dapat balik duit, bayar bilik besar. Orang nak tengok tak bilik dia ada 2. Okay, so taruh popom. Boleh lipat-lipat. Ada sesiapa nak datang melawat tak? Korang boleh duduk sini, makan. Lepas tu tengok-tengok TV juga kat sini. Ni ada TV. Boleh baring kat sofa. Ilya mungkin tidur sini kot. Ataupun Akil. Sekali lah kita orang boleh swap-swap. Nak tidur kat mana. Lepas tu yang bestnya dekat sini ada juga microwave dah macam homestay. Ada peti ais, ada air tak? Oh tak ada. Ada kuih. So tandas dia ada 2. Jadi jom kita pergi dekat Ilya. Penat weh buat video ni. Ilya, jom kita makan lah. Papa Roger nak, siapa yang nak tengok video kita review macam-macam lagi, sila komen.